Musim ada belum ni mana ada. Kita mainlah tengok. Kalau tidak macam mana kita nak settle masalah ladang kita. Abang, apa cerita isu ni apa dia bang? Isu ni berkenaan dengan projek sakit lah. Projek sakit ni kami bagi masalah lebih kurang dalam 300 kelong kawasan ni. 300 kelong. Yang tak boleh keluar masuk. Okey. Lah ni petak ni kita dah tabung dah. Tapi yang tak boleh keluar dah 6 hari dah. Oh. Sebab di pintu kok semua depa tamu-tamu depa tinggal. Jadi yang tu tak boleh berjalan. Okey. Berapa kok yang ditambun, ditutup? 1 2 3 4 kok. 4 kok. 4 kok. Buka semula supaya kami boleh selesaikan masalah padi ni lah. Sebab kita nak buat lagi pun dah lewat dah lah ni. Kita akan maklumkan kepada wakil SU untuk kontraktor yang dikenakan segera lah. Segera. Ini dah ni kan. Ini kontraktor ada kelewatan lah. Kita cakap tadi. Dia punca dia bila tak dia tutup pintu kok. Air tak boleh berjalan lah. Kami nak ni air tak boleh. Ni air hujan lah. Kalau dah bincang antara SO dengan kontraktor, bagi masa bila dia boleh main untuk buat tu. Yang ni tak banyak ni. Bila dia boleh buat, lepas tu dia buat, okey, habis cerita. Dia tak boleh buat, ambil tindakan. Dah tabung padi ni dia 6 hari kena tengok. Kalau tak tumbuh dah buaya, ni nak buang tak boleh. Tenggelam. Okey, faham. Kami faham dah tadi. Beritahu untuk buka semua ni dulu. Buka dulu. Kita buka ni dulu, semua hak tamu ni kita buka dulu. Untuk bagi jalan yang dulu.